Hai korang, Assalamualaikum. Kali ni saya nak share dengan korang resepi cornflakes salted caramel yang sangat sedap yang tengah viral sekarang ni. So korang boleh buat untuk raya nanti. Budak-budak mesti suka. So jom saya kongsikan bahan-bahannya. Pertama sekali saya menggunakan 700 gram cornflakes. Saya beli jenama Kellogg's. Kalau korang nak beli yang dekat bakery pun boleh. Kemudian saya letakkan sedikit susu full cream. Okay? Susu tepung korang boleh dapat kat mana-mana kedai yang ada. Okay? Kalau korang nak beli yang dekat bakery pun tak ada masalah. So kita gaul sehingga sepati. Dan kita akan bakar seketika dalam oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 5 minit. Kemudian saya masukkan 400 gram gula pasir dalam kuali. So kita akan masak pada api yang perlahan. Okey, so kita nak buat caramel dengan menggunakan gula pasir ni. Okey, bila gula kita tadi dah jadi caramel, so saya masukkan 1 ketul pure butter. Terserah kat korang nak pakai butter apa. Guna pure butter ni, dia lagi naikkan rasa lemak. Okey. So, kita gaul sehingga sebati. Pada time ni, korang jangan risau nampak macam cair. Korang just godak sahaja sehingga caramel kita ni memekat. Okay? So, kat sini korang tambahkan 1 sudu kecil garam untuk naikkan lagi rasa dia. Okay? Kemudian, saya tambahkan 1 tablespoon creamy vanilla. Dan kita mix lagi ataupun kita kacau lagi. Dan berikutnya saya tambahkan dalam 200 ml whipping cream. Tak kisah jenama apa korang nak guna, boleh sahaja. So korang sambil tuang, sambil korang goda, okey? Kemudian kita gaul kita punya caramel ni sehingga sedikit pekat. Bila dah siap, saya tuangkan kita punya caramel tadi dalam cornflake yang telah dibakar. Okey? So, kita gaul sehingga sebati. Oleh kerana mangkuk pertama saya tadi kecil, so saya tukar kepada besin. Saya tuang dalam besin lah, lebih mudah untuk kita menggaul sehingga sebati. Kat sini saya menggunakan tangan. Okey, korang kena tunggu suam dahulu baru korang boleh gaul dengan menggunakan tangan. Bila dah siap, saya masukkan dalam paper cup. Terserah kat korang, kalau korang nak terus isi dalam balang pun boleh, tak ada masalah. Ini untuk kuih raya, hidangan di hari raya. So saya masukkan dalam paper cup, dia lebih cantik lah. Okey. Okey, bila dah siap, saya bakar semula di dalam oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 5 minit sahaja. Okey, kalau korang tak nak bakar pun tak ada masalah, boleh sahaja. Okey korang, inilah hasilnya. So korang, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.